Assalamualaikum guys. Kali ni kita akan bermain ARBS lagi, Animal Revolt Battle Simulator. Tapi kita akan kembali dengan Hungry Llama. Yang ni yang lama lama yang menyeramkan ni. Kita akan main dia dekat ARBS. Okey, tapi sebelum kita lawankan dengan monster lain, kita akan uji kekuatan dia lawan dengan 4 orang biasa. Oh, kena tanduk. Lama mengganas. Tu dia campak warna api. Kalah semua. Kita akan cuba lagi. Ya ampun. Okey, disebabkan orang biasa ni kalah, kita akan ganti dia dengan... Sekejap, kita hancurkan dulu ni. Kita akan buat dia lawan dengan ni, pasukan penembak. Okey, 4 orang. Go. Tahan peluru dia. Dia tembak-tembak berkutik. Dia orang pergi lari kat belakang. Kena makan. Lama mengamuk. Tumbang tu orang. Aduh, kacau bangunan ni. Dia pening. Kejar tu dulu. Udah nak lari, sekejap kita stop. Nanti pergi kat hujung dunia ni. Kaki lama terkena. Jaya habis. Tinggal 1 orang je lagi. Dia ni jangan lambat-lambat lah. Lama tengah mendekat. Kenapa mayat dia pergi bawa lah? Lama sangkut kat bangunan. Kita akan masukkan si Llama. Dah boleh masuk. Okay. Kejar dia Llama. Terus tembak-tembak. Tapi Llama tak berkesan dekat dia. Kena tangkap dia dalam mulut dia. Dan di atas langit mati. Dia kalah melawan Llama. Kena lagi. Okey, sebab jam pun tak mampu kalahkan Llama, kita akan panggil ni. Orang ni yang bawa basuka. Okey, next. Waduh, Llama. Llama terhalang sekejap. Llama ni terhalang ni. Okey. Waduh, Llama tak boleh mendekat. Llama ni kuat juga, dah boleh tahan letupan. Oi, jalan laju weh. Tak boleh mendekat dengan orang. Hancur Llama. Mestilah lawan dengan orang bawa bom. Jelas kalah. Kita akan panggilkan tentera yang datang dekat hutan Llama. Okay, let's go. Llama ditembak-tembak, tetapi itu tidak berkesan. Dah ada kuat. Llama jalan dia lambat ke nenek. Mati pula. Sekejap. Okey, cuba kita pakai jarak dekat ni. Pakai 5 juga tentera macam tadi. Okey. Pakai jarak dekat. Jarak dekat Llama hebat. Jarak dekat Llama boleh. Kena tangkap semua askar dan kena makan lah Llama. Kena banting. Terbang Llama.
Tadi lama tiba-tiba boleh terbang. Okay, kita akan gantikan dengan alien. Macam ni. Askar. Okay. 4 askar tulang. Waduh. Kuat je sama dia. Balak bah. Kita batalkan. Kita akan ganti lawan dengan monster yang aku dah buat. Okay. Kita lawan dengan monster kat workshop. Lawan dekat workshop lah. Ni. Lawan cucu Charles. Cucu Charles. Ni macam mana dapat ni yang merah-merah tu? Bukan dekat PC je. Yang bulat-bulat ni pun tak tahu macam mana dapat. Okay. Let's go. Lama versus cucu Charles. Siapa menang? Wih. Lama kena angkat. Pertarungannya sangat sengit. Lama versus cucu Charles. Lama tak berdaya kena banting-banting. Waduh. Lama dijatuhkan. Lama kena sundul-sundul. Kita ganas. Matilah lawan kereta api apa aku ni. Okay, kali ni kita akan pergi dekat map yang lagi simple. Sebab map yang tadi tu kan kena delete. Jadi malas aku tak nak lawan dengan ni aku suka ni. Kinga. Weh deh, Kinga. Okay, kita akan fight. Hungry Lamu lawan dengan Kinga. Ini. Jangan gaduh. Kinga kepala dia kena pusing. Yang tanduk-tanduk dengan Lamu. Baru. Lamu dah lebih kurang. Waduh. Apa yang akan terjadi? Aduh, kena banting. Kinga kena angkat dari atas, tu kena lempar. Betapa ganasnya alpaka ini. Bukan alpaka juga dia lama. Waduh, hancur. Ganas juga ni Hungry Lamu. Jadi tewaskan ni Kinga. Dan pemenang adalah Hungry Lamu lah. Dah ada proses kurang sikit. Kinga tak berkutik. Cuba kita akan lawankan dengan ni Hagiwagi. Tengok muka dia yang menyeramkan. Tak asal aku tak pandai buat sikit kat mobile. Okay, let's go. Hungry Lamu versus Hagiwagi. Waduh. Tapi ni Hagiwagi yang okey dah. Tak ada patah tangan ke, tak ada apa-apa pun. Dah lama berkurang. Lamu. Tangan Lamu kena sepik. No. Tak apa ganas ini So Lamu. Okey, Lamu berjaya buat. Dah ada berkurang. Okey Lamu, berusaha lagi Lamu. Dah Lamu berkeluar yang banyak. Waduh. Hantam pala tu Hagiwagi. Kena hantam lagi. Sengit. Jangan bertarung. Ni siapa lagi kurang ni? Hagiwagi kan Lamu ni. Lamu. Ni Hagiwagi ni yang kurang ni. Dia jelas lagi kurang daripada Lamu. Dia boleh tahan badan tu Hagiwagi. Kepala. Ingatkan kepala dia patah tadi. Pusing kat belakang. Sundal lagi. Lamu mengamuk. Menyerang Hagiwagi tanpa ampun. Ni jangan nak bergaduh lama ni. Kali ni Hagiwagi dah sekarat. Lamu dah ada masa penuh lagi. Makan pada tu patung.
Dan apa yang akan terjadi? Hagi-wagi takkan hidup lama dan dia akan mati. Sebab Hanggi Lama terlalu kuat. Mati. Hanggi Lama pemenangnya. Hanggi Lama pro punya. Lama super kuat tu. Cuba aku akan gantikan Hagi-wagi. Ngelik ni apa? Kita akan lawankan dengan yang lagi kuat, iaitu Baldi Basic. Baldi dah marah tu, tak mulut dia pusing kat tepi. Baldi versus Lamo, fight. Apa yang akan terjadi? Sekali banting meninggal. Aku ingatkan Baldi kuat, rupanya mati sekali banting dia. Cuba lawan ni. Ni kat peta-peta Roblox tu yang semalam. Ada ni. Cepat. Fight. Lawan. Buat kepala dia. Hanggi Lama mesti nampak macam buah raksasa ni kepala dia. Dia. Dari Baldi tu tak sangka aku lemah gila dia. Sekali banting meninggal. Dah lama tak berkuat langsung. Mati dia. Lama kuat gila. Okay, finally kita akan lawan dengan cuba kita lawan dengan Cuphead. Ni Cuphead aku ni. Tapi hidung dia apa hitam sebab aku tak ada hidung merah. Dia kena ultimate. Cuphead. Cuphead kena banting. Seramnya Lama ni. Kau tengok. Cuphead meninggal lawan si Lama. Sekali banting. Bukan sekali banting juga. Dua kali banting meninggal. Lama overpower. Tengok dia pergi makan kaca cawan Cuphead tu. Seram. Waduh. Okey, jadi Hanggi Lama ni dia tu kuat. Tapi dia hebat jarak dekat je. Tapi manusia tadi je kalah awal-awal tu. Kejut aku lawan Cuphead dua kali ni. Banting kat tanah, kalau Baldi satu kali meninggal. Okey lah. Kita akan tamatkan video ni. Terima kasih semua yang dah tengok. Aku harap korang akan datang kat video aku yang ke depan. Okay. Bye.